Ramai yang datang kata tak makan. Ramai. Dia kata, saya tanya dia kenapa. Dia kata macam bau pijat lah Kak Zaidah. Tak. Ni tak ada bau pijat. Tak, kalau saya nak masak bau pijat. You cium macam ni memanglah macam bau pijat. Macam ni. You cium macam ni. Patah-patah kalau pula lagi kan. Nak rasa bau kan. Tak payah. Masuk lauk dah tak rasa. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi ayam masala pudina. Okey, first kali kita panaskan minyak di kuali. Ni dah minyak dah panas, kita akan tumis bawang. So kita nak blend ladi hijau ni tadi bersama dengan halia dan bawang putih. Okey, kita tunggu yang ini sampai tak perlu garing macam kita nak buat bawang goreng. Hanya sekadar dia ada ujung-ujung bawang tu dah mula coklat, kita boleh masuk bahan-bahan lain. Ini penting tau, yang ini. Ini yang buat lauk you manis ni. Bau dia pun dah wangi, so kita akan masukkan yang kita blend tadi. Okey, kita tumis lagi. Ni lagi sekali tumis. Sampai dia kering sikit lah ya. Lagi ni cili hijau. Cili hijau ni kalau you nak blend dia kasar sikit cantik. Kak Zaidah tak boleh nak kasarkan tadi sebab dia punya blender tajam ya. Kita cerita-cerita juga. Sampai jadi macam ni. Tadi hijau kan? Sekarang dah jadi hijau gelap. Ya. So kita akan masuk tomato dulu. Tengok tak Kak Zaidah tumis macam mana. Satu bahan kita masuk. Okey. Sampai tomatonya layu sikit. Okey, ni rupa dia. Padu. Ya. Alright, kita nak masukkan ni. Pedas datang daripada cili hijau tadi, kurang pedas. You taruh ini untuk nak tambah color. Ya, garam masala dan lada hitam. Ini hari kita serve orang Negeri Sembilan pedas, tapi bukan pedas cili ya. Masuk aja masala dah baru dah. Kan, tapi bukan bau kari. Okey, kita tumis sekejap je bagi dia kemudian kita masukkan sikit air. Sebab dia pekat kan, jadi kita masukkan air sikit. Sekejap aja nak bagi rempah dia sebati, so kita masukkan air sikit-sikit. Okey, kita masuk garam ya. Saya masak 4 ekor ni buat banyak. Pada ayam dah ada kunyit, jadi kita letak sikit saja ya. Okey, kita letakkan sedikit untuk rasa masam ya. Okey. Lauk ni dia tak ada lemak. Lauk ni dia rasa rempah. Kan sedap. Biasanya saya akan letak air dulu. Saya letak garam dulu. Saya dah letak garam, baru saya masuk semua. Macam ni ya. Dah letak rempah, kita letak pula ayam. Cuma Kak Zaidah masak, bila saya ada rempah, saya kurang pakai benda lain. Ya. You rasa dululah, kalau macam kurang gula, tambahlah gula. Tak ada masalah pun. Rasa kurang sedap, tambahlah sedap-sedapnya. Kan? Tapi you dah rasa original dia lah. Yang penting tu rasa original dia. Kadang-kadang tak payah letak pun dia dah sedap dah. Especially yang ada rempah-rempah macam ni. Okey, kita dah siap. Saya tambah ni tadi. Kemudian ni ni. Ya. Daun pudina dan daun ketumbar. Ya. Kenapa? Senang jawab tak suka. Tapi ni puan rasa sedap dah ni Okey, alhamdulillah. Dah mau masak. Alhamdulillah dah pun siap resepi kita hari ini, iaitu ayam masala pudina buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.